Sejujurnya cakap, tak perlu nak pilih Saga premium ataupun executive. Yang lower spec, Saga standard baru pun dah sangat berbaloi untuk dimiliki. So, itu topik perbincangan kita untuk hari ni. Okay, untuk Proton Saga version terbaru MC3 datang dengan 3 pilihan spek: standard, executive, premium. Premium 1.5 full spec, standard 1.5 lower spec. Biasanya untuk kereta ni, customer akan target yang full spec lah untuk beli. Sebab apa? Jajan dia penuh, aksesori dia penuh kan. Tapi untuk Saga MC3 ni, dalam video kali ni saya nak highlightkan sebenarnya anda pilih Saga yang lower spec standard 1.5 ni pun sangat berbaloi untuk dimiliki. Sebab apa? Yang pertama, dari segi engine, dia bagi engine 1.5 juga. Sama executive dapat 1.5, premium pun dapat 1.5. Dari segi performance lebih kurang sama lah. Okay. Yang kedua, design body, size body sama sahaja untuk ketiga-tiga pilihan spek ni. Anda ambil yang standard pun size yang sama, design yang sama. Anda ambil yang full spec pun design yang sama. So, berbaloi lah. Ambil lower spec, harga lagi rendah, tetap dapat design yang sama. Seterusnya, keluasan bonet belakang ataupun boot belakang sama saja ketiga-tiga pilihan spek. Cuma ada beberapa aksesori dan juga safety features yang kurang lah pada Saga standard ni. Itu akan kita terangkan lebih lanjut nanti. Kita tengok dulu bahagian hadapan. Dari segi design, bahagian hadapan, grill, chrome depan, bumper bawah dia, design lampu memang sama sahaja untuk ketiga-tiga pilihan spek. Anda ambil yang standard pun design macam ni, anda ambil yang full spec ke executive pun sama, design macam ni juga. Cuma untuk lampu DRL hanya terdapat pada executive dan premium sahaja. Standard tak ada lampu DRL. Untuk sudut pandang sisi tepi, ada beza. Kita tengok pada rim dulu. Untuk rim, dia datang dengan rim saiz 14 inci sahaja, satu tone color warna silver. Untuk executive dan premium 15 inci rim, lagi besar. Untuk rim tak ada masalah. Kita rakyat Malaysia biasanya kita mesti nak modify punya rim. So dia bagi rim biasa, tak apa, nanti kita modify kemudian rim, tak ada masalah. Anda pilih sendiri design rim anda. Pergi je kedai rim mana-mana, modify rim. Untuk side mirror, walaupun ini yang paling lower spec, dia bagi glossy black juga, sama dengan yang full spec. Dan untuk door handle, dia ada hiasan chrome juga kat door handle, sama macam executive dan juga premium. Cuma untuk executive dan premium, dekat door handle yang driver side dia ada button untuk entry. Standard tak ada benda tu Bahagian belakang, design sama seperti executive. Dia punya lampu, dia tak sama macam premium. Premium konsep dia, lampu dia kiri kanan bersambungkan. Yang ini konsep dia sama macam Saga executive. Konsep lampu kiri dan kanan saja. Tengah dia hanya ada tulisan Proton sahaja. Dari segi design, bumper bawah sama saja ketiga-tiga pilihan spek. Dan untuk bahagian atas, bumbung datang dengan shark fin antena. Walaupun ini yang paling low spec, dia bagi shark fin antena. Nampak mewah lah kan berbanding yang Saga version lama. Untuk bahagian dalam, interior dia, sebelum saya tunjuk benda-benda yang lain, kita nak fokus pada satu benda dulu. Push start button. Saga MC2 version lama, yang full spec saja dapat push start button. Tapi yang version MC3 ni, dah lah harga pun sangat mampu milik. Lower spec standard pun dapat push start button. Memang sangat berbaloi. Tak payah nak ambil premium, ambil yang lower spec pun sangat berbaloi, dah dapat push start button. Alright, cuma kita tengok pada skrin. Skrin ni dia punya frame sama macam Saga executive dan Saga premium kan, dual konsep, dual screen. Satu screen untuk cluster meter 7 inci dan yang IHU dia 9 inci. Cuma untuk yang standard ni, dia dapat screen pada cluster meter sahaja. Dekat radio ni dia button punya, dia bukan touch screen. Boleh tengok ni. So ini walaupun dia button, konsep frame yang memanjang ni still nampak mewah. Walaupun dia button saja, touch button saja, bukan fully touch screen lah. Beza sikit lah. Ini saya touch, ini yang premium macam ni, dan executive pun macam ni. Dia konsep dia touch screen, fully touch screen. Tapi kalau yang standard, dia bukan touch screen. Yang bahagian IHU tengah ni, radio ni, dia button. Walaupun macam saya kata tadi, walaupun dia hanya button biasa, tapi tetap nampak mewah. Frame dia memanjang, konsep dia tu ada. Tak ada masalah. Kita bukan nak main game kat sini, tak perlu ada screen pun tak apa, nak dengar lagu je. Bluetooth semua boleh connect, boleh dengar lagu, online. Dan design bawah, gear knob, button, aircon semua bawah ni memang hampir sama je dengan yang premium full spec. Ini pun sama sahaja.
Untuk dia punya seat memang tak ada leather. Okay, leather seat hanya terdapat pada premium. Even executive pun dia tak ada leather. Untuk seat fabric ni pun bukan isu yang besar sebenarnya. Sebab apa, sekarang dekat kedai luar banyak je kedai-kedai yang boleh buat custom made pasang leather. Lagi kualiti. Napal leather, tak napal leather, banyak je kedai-kedai leather kat luar. Anda boleh pasang kemudian. So itu serba sedikit perbezaan untuk standard berbanding executive dan premium. Saya attach ni, ini list lebih detail lah, perbezaan lebih lanjut antara standard, executive dan juga premium. Okay, sebenarnya perbezaan paling banyak kita fokus pada safety features lah. Aksesori ataupun design body tak banyak sangat beza. So untuk anda yang berminat untuk memiliki Proton Saga standard ke, executive ke, premium ke, kita buka package zero deposit, zero bayaran muka untuk Proton Saga baru version 1.5 MC3. Kita buka package mampu milik ini untuk customer-customer agar dipermudahkan urusan pembelian Proton Saga baru ni. Sebab kita faham tak semua customer mampu untuk bayar 10% down payment, lebih kurang RM4,000 ke RM5,000. Jadi kita pemudahkan urusan package kosong deposit, kosong bayaran muka, customer tak perlu bayar apa-apa down payment pun, loan approve, sign, ambil kereta. Itu untung dia untuk package mampu milik Proton Saga MC3 ni. Untuk apply, anda wajib mempunyai dokumen yang lengkap. First, IC. Yang kedua, lesen memandu, lesen kereta. Lesen motor tak boleh. Yang ketiga, slip gaji. Dan yang keempat, bank statement. Gaji cash tak boleh. Gaji mesti masuk bank. InsyaAllah boleh. Proton Saga MC3 version terkini ni mempunyai 3 pilihan spek. Bermula dengan Proton Saga Standard 1.5 Auto. Yang kedua, Proton Saga Executive 1.5 Auto. Dan yang full spec, Proton Saga Premium 1.5 CVT Auto. Ketiga-tiga spek ni kita buka package mampu milik ni. Zero deposit, zero bayaran muka. Anda ambil kereta anda hari ni, tak perlu bayar apa-apa deposit ataupun down payment. Bayaran bulanan, bulan-bulan berikutnya baru start bayar. Itu bestnya untuk package kereta Proton Saga MC3 mampu milik ni. Untuk anda yang berminat, boleh terus hubungi saya. Saya attach ini business card saya, boleh screenshot, boleh terus PM saya ataupun WhatsApp saya ataupun boleh call. Terus bertindak pantas, Proton Saga MC3 bakal menjadi milik anda. Assalamualaikum. Pakai zero deposit, zero bayaran muka. Kereta Proton mampu milik untuk anda. Dengar sini semua rakyat Malaysia, tawaran ini istimewa untuk anda semua. Booking fee percuma, anda tak perlu bayar. Urusan proses submit loan juga ia percuma. Itu pun anda tak perlu bayar, memang terbaik. Dan ada banyak lagi tawaran yang menarik.